Pada 7 April 2026 Selasa telah berlangsung Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat sekolah bertempat di kafeteria dan aula laseri SK Sungai Udang, Melaka. Mula pada pukul 9.30 pagi hingga 12.40 tengah hari ini dianjurkan oleh Unit Hal Ehwal Murid dengan kerjasama PIBG Supreme Unggul. Majlis ini telah dihadiri oleh guru besar, barisan pentadbir, guru-guru, anggota kumpulan pelaksana MKP serta warga sekolah termasuk pekerja swasta dan pengawal keselamatan turut sama memeriahkan Pelbagai aktiviti menarik telah dijalankan sepanjang majlis berlangsung. Antaranya jamuan hari raya, sesi bergambar serta aktiviti ramah mesra dalam suasana penuh kemeriahan dan keharmoniaan. Murid-murid dan guru-guru turut mengenakan pakaian tradisional yang berwarna-warni menambahkan lagi seri sambutan. Majlis ini bertujuan untuk mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan warga sekolah di samping memupuk nilai perpaduan dan semangat kekeluargaan. Sambutan ini juga menjadi platform untuk mengemai nilai murni seperti saling bermaafan dan bersyukur. Secara keseluruhannya, majlis ini telah berlangsung dengan jayanya dan meninggalkan kenangan manis kepada semua yang terlibat. Sekian, terima kasih.